Pakar hematologi menjaga orang yang mempunyai penyakit yang melibatkan darah. Apabila anda memikirkan tentang darah, terdapat beberapa penyakit yang boleh menjejaskan darah. Jadi anda mempunyai penyakit seperti anemia, platelet rendah, kiraan sel putih rendah dan pelbagai keabnormalan lain dari semua kiraan darah ini yang sangat biasa. Sebagai pakar hematologi, saya memainkan peranan dalam mendiagnosis keadaan ini, mencari sebab mengapa pesakit ini mempunyai keabnormalan hematologi sedemikian dan selepas mendiagnosis dengan tepat untuk memberikan rawatan yang paling berkesan untuk membantu mereka dalam pemulihan mereka. Selain daripada itu, pakar hematologi juga memainkan peranan dalam pesakit yang mempunyai penyakit pendarahan dan trombotik. Seperti yang anda tahu, darah perlu membeku jika anda mengalami kecederaan. Dan terdapat beberapa keadaan yang boleh menjejaskan mekanisme pembekuan sedemikian. Anda mungkin pernah mendengar tentang trombosis, Anda mungkin pernah mendengar tentang gangguan pendarahan. Jadi sebagai pakar hematologi, saya juga memberikan penjagaan kepada pesakit sedemikian. Salah satu aspek penting dalam hematologi adalah penjagaan yang kami berikan kepada pesakit dengan kanser hematologi. Apabila anda menyebut istilah seperti leukemia, myeloma, limfoma, terdapat ketakutan dan panik umum di kalangan semua orang awam. Tetapi apa yang kami lakukan sebagai pakar hematologi adalah untuk mendiagnosis keadaan ini dengan berkesan dan menggunakan kaedah rawatan terkini supaya pesakit ini dapat melalui rawatan mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan selepas mereka menyelesaikan rawatan mereka. Terutama dengan keganasan hematologi, kami di Hospital Utama Apollo menggunakan teknologi yang paling terkini. Kami menggunakan kemoterapi standard, kami menggunakan imunoterapi, kami menggunakan pemindahan sel stem dan juga apabila pesakit memerlukan terapi yang lebih maju seperti sel CAR-T, itu juga disediakan.